Okey, hari ini kembali kita dalam Sembang Arena Fast Talk bersama Siti Fatimah binti Muhammad, orang boleh panggil coach team daripada BCT dan bertempat di Bandar Baru Bangi. Okey, Kak Tim, boleh ceritakan sedikit sejarah penubuhan kelab BCT ni? Okey, kelab BCT mula actually sebenarnya nama BCT tu sebenarnya Bandar B tu Baru Bangi sebenarnya BCT tu. And then sebenarnya ada singkatan dia tapi kita orang tukarkan B tu sebenarnya lebah. Okey, City tu center. So training center. So terbalikkan dia juga. And then second choice pula actually BCT ni sebenarnya BB. BB ni kita orang punya founder. Second founder saya. So City tu saya. Okay. So jadi ni BCT. Okay. Jadi BCT. So digabungkan jadi BCT squad. So sebenarnya kita punya BCT ni ditubuhkan pada tahun 2021 saya rasa. Tak silap saya 2021 sebelum MCO. So time tu dia baru nak bermula, ada few atlet saja dan tiba and then after that lockdown. So kita tak dapat nak teruskan latihan selama 2 tahun. And then sebenarnya asalnya bertempat di Bukit Jalil. Dan selepas tu kita orang tukar tempat di Bandar Baru Bangi di section 15. Apa pencapaian terbesar BCT setakat ni? Okey, pencapaian terbesar sebenarnya kita mula-mula pada atlet dululah. Kita cerita pasal atlet ya. So atlet yang berada dengan BCT ni sebenarnya salah seorang atlet ni dia memang agak lama juga dengan saya. Dia bermula daripada Jaya 5. So atlet ni telah mewakili Malaysia ke Sukan ASEAN Youth di Sabah pada tahun lepas. So pencapaian dia dapat tempat yang ke-5 saya rasa. Nak kata PB tu tak PB lah, tapi dia mewakili Malaysia lah untuk sukan-sukan youth game. So itu bagi kita orang BCT ni satu pencapaian besar lah sebab dia daripada kelab kan, kita orang bukan daripada national. So alhamdulillah atlet ni juga pernah mewakili Sukma 2 kali sukan Sukma, which is di Kuala Lumpur dan di Sarawak baru-baru yang tahun lepas juga. So dia pun buat personal terbaik, PB lah, pencatatan terbaik. Dan dia juga sekarang ni tengah buat preparation untuk ke sukan Malaysia akan datang pada bulan Ogos. So yang pencapaian yang selainnya, budak-budak ni ada setengah yang few of atlet ni mewakili MSSM. So ada lebih kurang 8 atlet daripada BCT mewakili negeri masing-masing ke sukan Malaysia. Bagaimana jika ada bakal atlet muda di luar sana ingin menyertai kelab BCT ni? Okey, diorang boleh contact Coach BB ataupun coach-coach di sini. So boleh contact pada Coach BB actually kita orang punya manager. So coach-coaches ni boleh sampaikan kepada Coach BB juga. Coach BB berada di section 15 ataupun korang boleh pergi ke kita orang punya Instagram, TikTok BCT, Instagram BCT. Kat situ korang boleh DM kita orang. InsyaAllah kita akan respon. Anda tengah layan Sembang Arena, suara bola, Jiwa Harimau. Okey, Kak Tim, ngom sikit.